Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil izzah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala masih menjemput kita untuk hadir bersama-sama melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah. Yang mana solat fardu bila dilaksanakan secara berjamaah ini pahalanya lebih daripada 27 kali ganda berbanding solat secara bersendirian. Bagaimana kiraan darjat itu hanya Allah sahaja yang tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, menjemput kita untuk berada di dalam majlis-majlis al-halaqah al-ilmi, majlis-majlis ilmu, yang mana Nabi kata majlis-majlis al-ilmi ini merupakan raudhah min riyadil jannah. Kalau kita nak rasa bagaimana nikmatnya berada di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, maka hadirkanlah diri kita di majlis-majlis al-ilmi. Man kharaja, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talab al-ilmi fahuwa fi sabilillah hatta tarja. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dia merupakan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan bahawa umpama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tuan-tuan dan puan nak berjihad di Palestin, di Gaza, bahkan di Suriah, bahkan di mana tempat sekalipun kita tidak mampu. Jadi peluang yang ada, umur yang panjang Allah Subhanahu wa taala bagi ini, hadirkanlah diri kita di dalam majlis-majlis al-ilmi supaya kelak Allah Subhanahu wa taala tidak tanya akan umur kita, di mana perginya umur kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, yang dimuliakan pengurusi surau, ahli jatuh pengurusi surau, Pakcik Azizi, sahabat anak masa di Mesir, kenal dia, dan Ustaz Fauzi, guru anak Sakwan, dan sahabat anak hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih anak ucapkan kerana menjemput anak. Anak rasa ini kali pertama kuliah selepas Ramadan. Masa Ramadan tu rancak, bila dah masuk Syawal tu, ini baru kali pertama. Hadirin dirahmati Allah sekalian, bila mana kita memasuki fatrah Ramadan, kita dihidangkan dengan satu madrasah yang cukup unik, madrasah yang cukup gemilang untuk mendidik jiwa kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itu Ramadan. Ramadan, bila mana kita lalui Ramadan dengan jayanya, dengan istiqamahnya amalan siang dan malam, qiyamul lail, untuk menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Kemudian kita masuk di bulan Syawal. Syawal ni tuan-tuan dan puan-puan menjadikan kita satu tanda kemenangan bagi umat Islam. Hari ini kita berada di malam, mungkin di malam 23 Syawal. Serpihan ataupun kesan daripada tarbiyah Ramadan itu masih ada di dalam jiwa kita. Bermakna selepas kita melalui madrasah Ramadan, jiwa kita bersih untuk menerima balik apa itu syariat Islam, untuk menguatkan balik apa itu syariat Islam, supaya Ramadan yang kita lalui, madrasah Ramadan yang kita lalui tidak sia-sia. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kalau nak tahu bagaimana pahala ataupun bagaimana ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat natijah lepas Ramadan Syawal yang kita sambut ni. Adakah kita menjadi lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Lagi kerap kita menghadirkan diri di dalam majlis-majlis ilmu,
lagi kerap kita pergi ke rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di bulan Syawal, bermula 1 Syawal, kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu tandanya amalan ataupun ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau seandainya masuk 1 Syawal itu kita terpengaruh dengan hiburan-hiburan yang melalaikan, hiburan-hiburan yang menyesatkan, maka boleh jadi ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kuliah Ana yang seberingkas ni, Ana menyentuh sikit bab berkenaan dengan syariat Islam di dalam pelaksanaan syariat Islam di dalam kehidupan seharian. Apa itu syariat Islam? Syariat Islam adalah satu undang-undang ataupun satu peraturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat Islam ini kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian. Pertama, bagaimana hubungan kita ataupun bagaimana hak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita laksanakan ataupun tidak? Bahagian yang kedua berkenaan dengan syariat Islam adalah bagaimana hak kita sesama manusia. Allah Subhanahu Wa Taala tidak suruh kita menjaga hak Allah Subhanahu Wa Taala saja, tetapi hablum minan nas, bagaimana hak kita dengan manusia, sesama manusia. Adakah kita laksanakan ataupun kita abaikan hak kita sesama jiran tetangga. Kemudian hak kita ataupun tanggungjawab kita sesama makhluk selain daripada manusia. 3 ikatan ini adalah merangkumi syariat Islamiah. Syariat Islam, hak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di bawah syariat Islam, hak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala terkandung rukun iman. Rukun iman, Islam dan ihsan. Rukun iman, kita sudah maklum, rukun iman tu berkenaan dengan ahkam, hukum-hukum i'tiqad kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, dan beriman kepada Rasul, dan serta beriman kepada hari kiamat. Kalau seandainya di dalam Al-Quran itu ada 1% ataupun 0.01% kita ragui isi kandung Al-Quran, maka tergelincir akidah kita. Maka sia-sialah amalan ibadah kita, sia-sialah pahala puasa kita, sia-sialah segala amal baik yang kita lakukan. Rukun iman ni ibarat raja di dalam segala ibadah kita. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita kadang-kadang lebih-lebih lagi kita masyarakat Melayu seringkali sukar untuk mengaplikasikan rukun iman itu di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, bila mana kita kurang keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan tergelincir. Contohnya, bila mana seseorang itu sudah berjaya mengecapi puncak menara Gading, kehidupan mewah dengan kejayaan-kerjayaan, bila ditanya, bagaimana anda boleh berjaya? Bagaimana kamu boleh berjaya? Aku berjaya dengan hasil titik peluang aku, tak ada siapa pun tolong. Maka tergelincirlah akidah dia. Sepatutnya bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memberi nikmat, semakin taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semakin ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat apa yang terjadi pada Qarun. Qarun ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah seorang yang miskin. Bila mana dia berjumpa dengan Nabi Musa AS, wahai Nabi Allah, doakanlah kepada aku supaya Allah menggunakan rezeki yang melimpah ruah, supaya aku menjadi seorang yang kaya raya. Kemudian seraya Nabi Musa AS berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikurniakan Qarun ini harta yang melimpah ruah. Kemudian apabila hari demi hari perniagaan Qarun ini menjadi perniagaan yang cukup kaya, cukup maju, dia lupa untuk mengeluarkan zakat. Bila diminta oleh utusan Nabi Musa AS, wahai Qarun, keluarkanlah zakat supaya diberkati harta yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kamu. Kemudian apa kata Qarun? Qarun laknatullah ini, dia kata, harta ini harta yang aku yang mempunyai.
hasil titik peluh aku. Kenapa perlu aku keluarkan zakat? Kemudian datang Nabi Musa AS bertemu dengan Qarun. Perkataan dan kalam yang sama diacukan kepada Nabi Musa AS. Lalu Nabi Musa AS berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menenggelamkan istana Qarun. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, istana Qarun tu tinggi macam mana? Lebih tinggi daripada KLCC. Kunci-kuncinya berapa banyak kunci peti besi dia? Beratus. Kalau boleh dikatakan sebagai kereta kuda tu, beratus kereta kuda kunci peti besi sahaja. Hari tu Pak Cik Aziz tak sempat pergi ziarah Qarun ya. Sabar insya-Allah akan datang. Ya. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan tanda-tanda itu masih kekal sehingga hari ini di Mesir? Supaya menjadi iktibar kepada kita. Bila mana Allah Taala memberikan nikmat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila Allah Taala memberi nikmat, maka semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggunakan anggota badan kita hanya semata-mata ghabasan sia-sia, tapi setiap nikmat, setiap anugerah itu perlu dibalas dengan ketaatan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, itu sikap kita. Bila mana diberi nikmat, kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tidak diberi nikmat, kita katakan Allah zalim, tetapi kita silap. Bila mana kita doa, nescaya insya-Allah Allah akan pasti akan kabulkan. Cuma lambat ataupun cepat. Bila mana lahir anak Adam ini, ada 4 perkara yang Allah Taala tetapkan. Yang pertama, ajal maut. Lepas tu yang kedua berkenaan dengan rezeki. Yang ketiga, amal baik kita, qada dan qada baik kita semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana, apa yang perlu kita lakukan. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, kita sedih bila mana kita lihat anak-anak muda berpeleseran, berpegang tangan. Anak muda bangsa Melayu Islam pergi tengok wayang sama-sama. Kalau kita tengok data kelahiran anak luar nikah di negeri Selangor ini adalah negeri yang tertinggi. Tuan-tuan dan puan, tertinggi. Siapa yang harus disalahkan? Ana bila berjumpa dengan salah seorang akhwat ataupun perempuan yang terlanjur, waliyazubillah, dia katakan, macam mana ustaz, ana nak kahwin, saya nak kahwin tetapi mak ayah tak izinkan. Bila ditanya kenapa tak izinkan, nanti nak kerja nak makan apa, ada anak nanti nak bagi makan apa. Kadang-kadang kita lupa soal rezeki ini Allah Ta'ala tentukan. Bila kita kahwin, bila anak dara ini sampai waktu dia kahwin, sampai waktu dia dah boleh berkahwin, kita lepaskan anak dara tersebut. Supaya apa? Supaya kita tidak menanggung dosa. Kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kita ni, tuan-tuan dan puan, bila mana bertembung hukum syarak dengan adat, kita kadang-kadang lebih meraihkan adat. Bila bertembung hukum syarak dengan kalam atau kata-kata manusia, kita mesti raihkan kalam-kalam manusia. Contohlah, kau nak kahwinkan anak aku, kau nak kahwinkan anak kau bila? Habis tu nanti kerja nak bagi makan apa? Itu satu kalam yang silap. Sepatutnya kita meraihkan pemuda-pemudi yang nak kahwin awal ni supaya tidak tergelincir ke lembah kemaksiatan. Itu yang kita takut. Contoh kalam Syekh Yusuf Qaradawi, dia kata, kalaulah aku tahu nikmat kahwin awal itu macam mana, makanya aku akan kahwin lebih awal daripada sekarang. Itu salah satu contoh etikot kita di dalam kehidupan seharian. Bahagian yang kedua berkenaan dengan hukum syarak, tentang rukun Islam. Rukun Islam, kita faham rukun Islam itu mengucap 2 kalimah syahadat, menunaikan solat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Tetapi bagaimana kualiti ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Ana ambil satu rukun, iaitu rukun solat. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa solat ini akan mula-mula dihitung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala?
Kenapa Allah Ta'ala tak hitung zakat dulu? Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak hitung haji dulu? Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala hitung solat dulu? Sebab di dalam solat ini ada rahsia-rahsia yang tersembunyi. Bermula daripada takbiratul ihram. Allah Ta'ala didik kita supaya buang sifat ego, buang sifat bongkak kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni tuan-tuan, bila mana diberi nikmat sedikit, kita akan lupa, kita akan bongkak, kita akan riak. Cuma nasib kita ni bukan seperti umat Nabi Musa. Kita ni umat Nabi Muhammad. Yang Allah Ta'ala katakan, umat Nabi Muhammad ini antara satu kelebihannya adalah bila mana dia melakukan maksiat, Allah Ta'ala tidak turunkan azab secara mubasyaratan, secara live. Allah Ta'ala memberi peluang kepada umat Nabi Muhammad untuk bertaubat. Ya. Itu di dalam solat, tuan-tuan dan puan-puan. Solat itu kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mula-mula hitung? Sebab ada rahsia. Di dalam solat itu juga ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam solat itu juga ada jalan petunjuk, memohon keampunan, petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fatihah itu sendiri, kalau ulama cara Fatihah itu saja bermula dengan isti'azah, memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian disyarah lagi berkenaan dengan basmalah, bismillah itu. Banyak doa untuk mendidik jiwa kita menjadi hamba yang bertakwa. Ingat Allah Ta'ala saja letakkan solat itu yang mula-mula dihitung, pastinya mempunyai rahsia-rahsia yang tersendiri. Cuba kita lihat bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, seorang jentera tentera Islam. Salahuddin Al-Ayyubi ini, bila mana dia nak meletakkan barisan depan tentera-tentera untuk menentang tentera Salib, dia bangun pada 34 malam melihat siapa antara tentera-tenteranya yang bangun malam. Salahuddin Al-Ayyubi ini tidak lihat orang yang kuat, orang yang gagah perkasa, tetapi dia tengok siapa yang bangun malam, kemudian diletakkan di barisan hadapan untuk menentang tentera-tentera Salib. Kalau kita fikir logikkan, kenapa orang yang bangun malam? Orang yang bangun malam sudah pasti dia akan laksanakan solat secara berjamaah. Dan orang yang melaksanakan solat secara berjamaah sudah pasti dia akan menjaga kualiti solatnya. Berapa ramai orang yang solat tetapi solatnya dilempar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kualiti solatnya tidak ada. Berapa ramai orang yang solat tetapi solatnya tidak khusyuk. Berapa ramai orang yang solat tetapi masih melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ana pernah pergi ke Indonesia dulu, ziarah adik Ana belajar di Indonesia. Di Indonesia ni, bila mana kita masuk ke masjid, semua tutup aurat. Tetapi bila kita keluar daripada masjid, kadang-kadang ada yang pakai seluar pendek, ada yang terbuka sana, terbuka sini. Kenapa masalah itu boleh berlaku? Kerana nilai solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu sebenarnya dapat mencegah perbuatan keji dan maksiat. Kalau orang kata, alah ustaz, tak apa, orang pandang hati je, Allah pandang hati je. Allah Ta'ala tak pandang luar, yang penting hati. Man atallahu biqalbin salim. Siapa yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang sempurna. Ya, memang betul Allah Ta'ala melihat hati. Tetapi contohlah, kalau kita nak beli kereta, takkan kita tengok body je, mesti tengok enjinnya tahun bila, keluaran bila. Macam tu juga dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan melihat hati, melainkan hati itu bersih. Macam mana nak tengok hati bersih? Dengan penerimaan solat. Hati itu tersembunyi di dalam hati, di dalam badan. Kemudian anggota badan ini yang menzahirkan apa yang terkandung di dalam hati. Mana'atullahu biqalbin salim. Itu maksudnya Allah Ta'ala melihat hati yang salim, yang selamat daripada maksiat, dengan cara solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Betapa ramai orang yang diberikan kesempatan untuk melakukan solat, tapi dia tidak solat secara sempurna. Kadang-kadang kita solat ambil masa paling kurang 10 minit, tetapi tomak ninah yang tak jaga. Doa pun kadang-kadang tak doa. Zikir apatah lagi.
Kita boleh menghabiskan masa berjam-jam di hadapan TV, tetapi untuk mendapat nilai solat yang khusyuk kita abaikan. Bagaimana kita nak menjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala? Moga-moga kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala solat kita. Amin ya rabbal. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Itu berkenaan dengan rukun Islam. Rukun Islam, solat. Solat itu saja menggambarkan ibadah yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau solat sempurna, insya-Allah zakat, puasa, haji, insya-Allah akan mengikuti solat. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kemudian berkenaan dengan ihsan, di antara hak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah sifat tasawuf. Bagaimana bersangka baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi ditanyakan oleh Jibril alaihissalam, Nabi ditanyakan oleh Jibril alaihissalam, ma ya al-ihsan? Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yara. Ihsan itu adalah seperti kita beribadah, Allah Subhanahu Wa Taala itu berada di hadapan kita. Kemudian sekiranya kita tidak dapat menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan kita, kita gambarkan Allah Subhanahu Wa Taala melihat apa yang kita lakukan. Itu ihsan. Bila mana kita belajar rukun iman dan kita dapat mengadaptasikan di dalam kehidupan seharian, kemudian kita belajar rukun Islam, kita dapat mengadaptasikan dalam kehidupan seharian. Dan ihsan ini adalah melengkapkan rukun iman dan rukun Islam, supaya kita menjadi hamba Allah yang tawaduk. Kata-kata ulama, bila mana kita belajar rukun iman dan rukun Islam tanpa dilengkapi dengan rukun ihsan ataupun tasawuf ni, kita akan menjadi sombong dan mungkar. Hati kita keras. Anak ni dulu tuan-tuan dan puan-puan, anak ni suka belajar kitab fiqh. Fiqh ni memang suka belajar. Sampaikan bila mana ada orang hilaf sikit dengan masalah dengan anak akan kata, dia ni kau belajar kitab salah ni. Kemudian bila tahun berikutnya anda belajar kitab tasawuf, kita akan jadi lembut. Kita akan menerima tasamuh, bertolak ansur dengan pendapat orang lain. Sebab itu kita ada perbezaan mazhab. Bagaimana Imam Malik berbeza pendapat dengan Imam Syafi'i. Tetapi Imam Syafi'i tidak menolak pendapat Imam Malik, bahkan dia hormati pendapat guru dia. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita belajar satu ilmu itu, kita menghormati guru kita, pendapat guru kita, di situ ada barakah dia. Barakah ni kita tidak nampak. Barakah itu bukan ada di dalam sekeping saja, tetapi barakah itu akan ada di dalam tindak tanduk kita, perilaku kita, adab kita. Orang ramai tidak melihat ilmu kita setinggi mana. Kita belajar sampai PhD, master dan sebagainya. Orang lain tak tahu. Apa yang orang lihat adalah adab kita. Adab kita sesama manusia. Apalah nilai erti ilmu itu bila mana kita sampai di peringkat master dan PhD, tetapi kita adab kita sesama manusia kita sombong dan mungkar. Oh, aku ada PhD, aku ada master, aku ada degree dan sebagainya. Aku belajar satu ke Mesir dan sebagainya. Tetapi adab kita sesama manusia kita bongkar. Sebab itu ulama-ulama dahulu dia belajar adab dahulu sebelum belajar ilmu. Ada satu kisah tuan-tuan dan puan-puan. Satu kisah seorang imam ni, dia mempunyai anak murid kesayangan. Anak lupa nama dia. Tapi anak murid kesayangan ini, dia tidak sempat untuk belajar dengan tuan guru dia. Tugas dia hanya menjadi khadam kepada tuan guru dia. Basuh baju, basuh kasut, dan sebagainya, masak dan sebagainya. Tetapi bila mana tuan guru itu meninggal dunia, masing-masing berebut siapa yang bakal menggantikan tuan guru. Kemudian nak jadi cerita, khadam dia yang menggantikan tuan guru dia. Masing-masing terkejut dengan erti nilai ilmu yang khadam itu ada berbanding dengan anak murid yang lain. Itu nak katanya barakah. Allah Ta'ala melihat adab sebelum ada ilmu. Apalah arti ilmu kalau tanpa adab? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan,
zaman dahulu nilai adab itu lebih tinggi. Zaman dahulu, orang tua-tua dahulu atau nenek moyang kita boleh besarkan 12 orang anak dengan nilai adab walaupun tanpa didikan ilmu yang tinggi. Tapi zaman sekarang kita nak besarkan anak susah. Sebab apa? Pengaruh yang cukup kuat. Belajar tuition sana sini tetapi adab dengan orang tua tak ada, tiada gunanya. Itu berkenaan dengan al-ihsan. Anta abudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Mendidik kita menjadi hamba Allah yang beradab. Mendidik jiwa kita menjadi orang yang tasamuh dengan orang lain, bertolak ansur dengan orang lain. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana Nabi diherdik, Nabi dibaling sampah oleh orang Yahudi, tetapi bila mana orang Yahudi itu sakit, Nabi pergi berziarah. Dan akhirnya orang Yahudi itu masuk Islam. Kemudian ada satu kisah lagi, bila mana orang Yahudi meninggal dunia, lalu Nabi bangun. Bila jenazah lalu di hadapan Nabi, Nabi bangun. Sebab apa Nabi bangun? Sampaikan para sahabat tanya, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, itu adalah jenazah Yahudi. Kenapa kamu bangun wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa tidakkah dia merupakan manusia juga? Cantiknya adab Nabi walaupun sesama Yahudi. Tetapi jangan kita terlampau beradab sampai kita lupa orang yang jahat. Nampak perompak nak masuk rumah, tak pula orang ni nak tolong angkat barang kot. Tak boleh sampai gitu. Baru-baru ni kita dicetus dengan Ustazah Salina Gomez nak datang Selangor kan. Ustazah Salina Gomez nak datang Selangor. Sampai kita memberi satu pendapat, tak apa, biarlah dia nak pergi konsert. Tak boleh gitu. Kita beradab ada batasannya. Kalau orang beradab dengan kita, kita beradab dengan orang. Fa iza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw ruddaha. Bila mana kita diberi satu penghormatan, maka kita balaslah dengan penghormatan tersebut. Tetapi kalau kita diberi sebaliknya, kita kena balas dengan sebaliknya. Contohlah Selena Gomez, penyanyi daripada Amerika nak datang Selangor, buat konsert di Bukit Melawati. Bila mana ada orang menentang, kita tak ada kemampuan nak menentang, tetapi kita raikan, kita sokong orang yang nak menentang. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, artis daripada luar nak datang Malaysia, sedangkan artis di dalam Malaysia pun kita dah pening kepala. Anak-anak kita terginjal-ginjal ikut rentak nyanyian tak senonoh. Ini kan pula artis daripada negara barat nak datang buat konsert kat negara kita. Akan berlaku lebih kebobrokan di dalam akhlak anak-anak muda. Bila dengar radio, ada satu radio station ni, dia tawarkan tiket free untuk Selena Gomez, konsert Selena Gomez. Bila menang dapat tiket tu, bersorak dia, gembira. Padahal dia tak tahu Selena Gomez ni datang ada motif, ada hadaf dia untuk merosakkan anak-anak muda orang Islam. Antara salah satu cara orang barat nak rosakkan orang Islam ada dengan cara hiburan dan apa satu lagi, hiburan sukan dan pemakanan. Dia ada 6, 3 tu yang lainnya. Konsert tak salah, tetapi yang salah yang caranya. Kalau caranya bertepatan dengan Islam, maka kita tidak halang. Kalau Ustazah Selena Gomez tu masuk Islam, menutup aurat, ada batasannya, kita raikan. Tapi kalau dengan cara berpakaian macam itu, takkan kita nak biarkan dia rosakkan anak-anak muda kita. Bila mana ada orang menentang, kita raikan. Walaupun kita tidak ada kemampuan untuk sama-sama menentang, tapi kita sokong orang yang menentang konsert Selena Gomez tu, supaya Allah Ta'ala tidak akan tanya kita di akhirat kelak. Kita kerja, pergi keluar pagi balik malam, di mana pergi usia kita? Adakah semata-mata untuk membantu Islam, ataupun semata-mata untuk seperti haiwan, keluar pagi balik malam untuk membesarkan anak-anak? Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun. Permulaan dakwah Nabi itu diberi perlindungan oleh Arkam bin Abi Al-Arkam.
Pemuda tersebut, tuan-tuan tahu berapa umur dia? 15 tahun. 15 tahun memberi perlindungan kepada Nabi. 15 tahun baru masuk Islam, dengan iktikad yang kuat, dia memberi perlindungan kepada Nabi. Kita ni bila mana kita lahir dalam Islam, dah habiskan dengan Islam, kita kena lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bantu orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, bantu orang-orang yang menegakkan kemungkaran, supaya kita tidak mati dalam keadaan sia-sia. Waliyazbillah. Itu berkenaan dengan ihsan. Berkenaan dengan ihsan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kemudian kita beralih kepada bahagian yang kedua di dalam syariat Islam, iaitu hubungan kita sesama makhluk, sesama manusia. Apa yang kita faham hubungan kita sesama manusia? Kadang-kadang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita ni bila mana masuk bulan Syawal, kita akan berkumpul adik-beradik. Berkumpul adik-beradik. Kadang-kadang bermulalah mesyuarat tingkap. Kata sana sini, kata si fulan bersebulan ni, semalam itu aku nampak dia buat gini. Bila masuk Syawal, sepatutnya kita lebih menjaga lidah kita daripada melakukan maksiat. Menjaga hubungan sesama manusia ini ibarat kita menjaga hak-hak sesama Islam. Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan bahawa barang siapa yang menunaikan hak-hak sesama manusia, sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menunaikan haknya bila mana dia minta. Kita ni kadang-kadang kita susah nak menunaikan hak sesama manusia. Bila mana orang minta tolong, aku nak pinjam duit lah, jangan duit RM50. Aku tak ada duit RM50. Tapi kita tak ada, dia kata tak ada duit RM50, tetapi beli makanan boleh, pergi KFC boleh. Bahkan yang lagi parah, kata aku tak ada duit dah, tapi kat tangan dia pegang rokok. Itu lagi parah. Barang siapa yang menunaikan hak sesama manusia, Allah Subhanahu Wa Taala akan tunaikan hak dia di akhirat kelak. Dan barang siapa yang menjaga aib sesama manusia, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga aibnya. Bahkan di akhirat kelak, Allah Taala akan tutup segala aibnya. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita dihidangkan dengan daging yang berupa bangkai dan daging yang fresh, yang sudah dimasak, mana kita nak pilih? Sudah pasti kita akan pilih daging yang fresh. Tapi kita kerap memilih daging yang bau busuk, yang bangkai. Itulah ibarat orang yang suka mengumpat, tidak menjaga aib sesama Muslim. Kita ni bila kita dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh meminta ampun. Allah itu Maha Pengampun. Tetapi bila mana kita dosa dengan sesama manusia, mengumpat dan sebagainya, kita kena datang minta maaf dengan orang tersebut. Itu kalau orang tu maafkan. Kalau orang tu tak maafkan, parah kita. Dekat akhirat kelak kita akan melutut di hadapan dia, meminta diampunkan. Bankrupt kita di padang mahsyar. Orang yang bankrupt, Nabi kata orang yang bankrupt di padang mahsyar adalah orang yang bila mana amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beramal soleh, tetapi bila sampai di padang mahsyar, hitung amalan-amalannya, tidak ada satu pun amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab apa amalan tidak diterima? Dengan sebab kadang-kadang sebab mengumpat. Mengumpat ni dosa besar tuan-tuan dan puan-puan. Nampak benda simple tetapi besar. Apa dosa-dosa besar antaranya? Mengumpat, mencaci, menghina, mengherdik, makan riba. Contoh lagi satu contoh, makan riba. Riba ni pun dosa besar. Kita nampak interest sikit. Interest sikit lah ni. Kita boleh interest sikit, 3% je.
Bolehlah ni kita ambil loan, personal loan. Nama personal loan. Di English kan personal loan. Di English kan dengan kalam interest. Tetapi pada hakikatnya dosanya riba tu besar tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana kita menghadapi satu zaman yang penuh dengan fitnah ni, benda mana yang kita boleh jauhkan daripada dosa, maka kita jauhkan. Islam datang secara asing dan akan kembali secara asing. Itulah Islam. Maka siapa yang dapat menghindarkan diri daripada fitnah, itulah orang yang terpelihara di akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Bila bercakap berkenaan dengan hubungan sesama manusia, teringat nak bacakan satu hadis berkenaan dengan hubungan sesama manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala ba'di wa kunu ibadallah ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakzibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa ha huna. Wa yushiru ila sadrihi salasa marrat bihasabi imri'in min asy-syarri ay yahqira akhul muslim. Kullu muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu 'irduhu. Rawahu Muslim. Radhiyallahu taala anhu. Maksudnya janganlah sesama muslim itu saling dengki-mendengki, saling menipu, saling membenci, saling membelakangkan. Janganlah sebahagian kamu membeli barang yang telah dibeli oleh orang lain. Macam mana barang yang telah dibeli oleh orang lain ni? Contohlah orang si fulan ini telah menempah barang tersebut daripada Ali contohnya. Kemudian datang si fulan B ni, dia menawarkan harga yang lebih daripada apa yang ditawarkan kepada si Ali, si A ni. Maka dosa besarlah kita. Dia sama ibarat macam khitbah alal khitbah. Kita tunang atas tunang orang lain. Tunang atas tunang orang lain itu dia meraihkan permusuhan sebenarnya. Ya. Khitbah alal khitbah diharuskan kalau seandainya khitbah orang yang nak bertunang dengan tunang orang itu meminta izin kepada si lelaki tersebut. Kalau dibenarkan maka kita boleh khitbah alal khitbah. Kalau tak dibenarkan maka tanggunglah dosa. Tetapi dosa tersebut tidak membatalkan ikatan pernikahan. Cuma kita berdosa sesama manusia. Okey. Kemudian jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lain. Dia tidak patut menzalimi, membohongi, merendahkan. Dalam soal merendahkan, kita ni kadang-kadang bila mana orang tu kurang sikit daripada kita, kita rendahkan martabat dia. Contohlah, orang tu tak pandai main bola, orang tu tak pandai menggunakan motor. Apalah Mat ni, kau tak pandai main bola, dah besar punya tak main bola. Itu macam merendahkan martabat. Kita sebenarnya kalau kita nak menegur orang lain, menegur yang secara hikmah itu adalah dengan cara kita menegur secara bersendirian. Kalau kita menegur di halayak ramai, contohlah orang tu pakai kain terbalik, kita menegur secara di hadapan umum, itu ibarat menjatuhkan maruah dia. Bukan membetulkan keadaan, tapi menjatuhkan maruah. Dan akan timbul sifat dendam pada orang yang ditegurnya. Nanti dia pergi bomoh dan sebagainya. Susah Ustaz Fauzi nanti. Okey. Kemudian dia tidak patut menzalimi, membohongi dan merendahkan. Takwa itu di sini. Nabi kata takwa itu di sini, di hati. Takwa itu di hati. Dan cerminan takwa itu adalah bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Cerminan takwa itu adalah dengan akhlaknya. Bila mana berjalannya manusia itu, umpama berjalannya akhlak seperti akhlak Nabi, maka orang itu adalah orang yang bertakwa. Sebab itu adab kita lebih diutamakan berbanding dengan ilmu. Orang berjalan dengan beradab, orang akan nampak, orang ini pasti berilmu. Orang yang berjalan dengan tidak beradab, orang akan pastikan, siapa? Kau anak siapa? Bapa kau siapa? Pasti orang akan kaitkan, orang ni apa pasal kurang adab budak ni? Sebab itu sebab itu Nabi kata takwa itu di sini. Takwa itu di hati, supaya hati ini menjadi perhiasan. Orang yang bertakwa, dia akan mencerminkan akhlak yang terbaik, yang terpuji. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian.
hati ini ibarat raja. Dalam seketul badan, dalam badan manusia ada seketul darah. Nabi kata darah itu adalah raja bagi anggota badan. Anggota badan itu akan memperhiaskan akhlak yang baik, berpandukan hati yang baik. Bagaimana kita nak mendapat hati yang baik, tuan-tuan dan puan-puan? Dengan cara bacaan hati tersebut. Apa yang kita makan itu akan melahirkan natijah hati yang baik. Kalau tiap-tiap hari kita dihidangkan makanan-makanan yang bersumber syubhat dan haram, maka hati akan menjadi keras dan akan melahirkan natijah akhlak yang buruk. Lihat tuan-tuan dan puan-puan, orang zaman dahulu bila mana anak-anak mereka mencuri, memang mereka akan kena rotan. Orang zaman dahulu makannya ubi rebus, kentang, sayur pucuk ubi, tetapi dia dapat mendidik anak-anak menjadi hamba yang taat dan patuh pada mereka. Tetapi orang zaman sekarang dihidangkan dengan makanan yang sedap-sedap belaka, asam pedas kambing, sop kambing dan sebagainya. Tetapi kenapa anak-anak pada zaman kini susah nak dilentur? Kita sebagai mak ayah perlu check and balance. Kita check balik apa yang anak-anak kita makan. Anak tuan-tuan dan puan-puan, bila mana anak lihat anak-anak kadang-kadang dia nak minta contoh makanan yang berepek-repek bila mana anak tak kasih, anak akan cakap Walid tak ada duit nak beli. Walid tak ada duit nak beli. Contoh dia nak beli cikidis, Maggi dan sebagainya. Kadang-kadang kita nak marah tak sampai hati, anak tak bagi tak sampai hati, kita akan anak akan cakap Walid tak ada duit nak beli. Padahal kita tahu makanan itu tidak berhasiat. Makanan ini adalah faktor terpenting untuk mendidik kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sebab hati akan dibajai sama ada baja dengan baja yang baik ataupun baja yang tidak baik. Lihat bagaimana Imam Syafi'i bila mana seekor kambing yang diminum susu daripada susu yang daripada kambing yang makan daripada tumbuh-tumbuhan yang bukan di ladangnya, hilang hafalannya. Itu Imam Syafi'i, tuan-tuan dan puan yang diberi karamah Allah Subhanahu Wa Taala, boleh khatam satu hari 1 juzuk, satu hari 30 juzuk. Indikan kita manusia yang biasa, manusia awam, lebih-lebih lagi orang yang berada di depan ni, kita tidak dapat melepaskan diri daripada fitnah. Maka kita kawal pemakanan anak-anak kita supaya anak-anak kita tidak makan dengan benda yang tidak sepatutnya. Kadang-kadang kita pergi ke pasar, kita pergi ke bazar dan sebagainya. Orang yang jual makanan kadang-kadang tidak menutup aurat. Macam mana kita nak beli? Orang tu tidak menutup aurat, takkan kita nak beli untuk bagi makan kepada anak-anak? Jadi kita perlu menitik beratkan soal makanan anak-anak. Makanan daripada mana sumber kita dapat? Adakah sumber yang halal ataupun syubhat? Kalau syubhat, elok dijauhkan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Dah. Anak rasa cukup setakat tu. Sebenarnya banyak lagi, tapi tak apalah. Moga-moga apa yang anda sampaikan pada hari ini mengingatkan anak kembali tentang syariat Islam, supaya anak tidak lebih-lebih lagi kita tidak terpesong daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik itu datang daripada kelemahan diri anda sendiri. Aku lihat wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.